Tujuan melabur, menambahkan keuntungan dan pendapatan. Berdasarkan grafik yang anda lihat pelajar-pelajar, katakan Encik Ali membeli sebuah rumah dengan pendapatan lebihan yang ada. Walaupun beliau mempunyai cara lain seperti menyimpan wang lebihan yang ada di bank perdagangan dalam bentuk akaun simpanan, tetapi beliau melabur dalam hartanah bagi mendapatkan pulangan yang lebih tinggi. Contohnya, sekiranya beli rumah bernilai RM300,000, selepas 7 tahun menjual aset beliau dengan nilai RM400,000. Di sini, beliau telah menjana keuntungan sebanyak RM100,000. Walaupun menjana keuntungan, cara lain untuk mendapatkan pulangan adalah dengan menyewakan rumah tersebut, maka ia bertukar menjadi sumber pendapatan bulanan. Tujuan melabur, menggantikan barang modal. Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pelajar-pelajar, menggunakan mesin yang lama boleh menyebabkan produktiviti, efisien dan pembaziran dari segi masa berlaku. Dengan membeli modal dari segi jentera dalam proses pengeluaran, menambahkan lagi pengeluaran dan juga keuntungan syarikat. Sebagai contoh, syarikat X menggunakan mesin berusia 20 tahun. Selalu rosak dan perlu dibaiki. Maka, pemilik syarikat tersebut bercadang untuk membeli mesin baru yang bernilai RM100,000. Membeli mesin baru merupakan sejenis pelaburan bagi menggantikan barang modal. Walaupun melibatkan kos yang tinggi pada masa kini, tetapi dalam jangka masa panjang, keuntungan yang akan diperolehi mungkin berlipat ganda. Pelajar-pelajar sekalian, begitulah bagaimana contoh konsep pelaburan yang melibatkan tujuan melabur. Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana pula ataupun cara seseorang individu boleh melabur. Cara-cara melabur: simpanan di bank, pembelian pertukaran asing, forex, saham dan unit amanah, pembelian aset tetap kediaman, tanah dan rumah, pelaburan dalam emas, perak dan platinum. Cara-cara melabur: simpanan di bank. Pada masa kini, pelbagai bank menawarkan perkhidmatan simpanan tetap dalam bentuk pelaburan. Ini kerana simpanan tetap menawarkan kadar faedah yang tinggi kepada pelabur. Ia merupakan simpanan jangka panjang yang membolehkan pelaburan dibuat pada tempoh yang jangka panjang. Cara-cara melabur: pembelian aset tetap kediaman, tanah dan rumah. Kebanyakan rakyat Malaysia sangat suka membeli hartanah komersial dan persendirian.